menulis surat akuan sumpah di mana beliau telah melantik dua orang anak lelaki beliau iaitu Mustafa dan Ma'ruf sebagai pentadbir pusaka beliau yang sebanyak 150 juta. Wow. Esok aku nak kau serah segala dokumen, jual beli tu semua. Kalau kau speak, kalau kau tipu, kau dengan Zeti, aku sumbat dalam tu. Itu jadi saksi je kan, apa masalah dia? Tak boleh, Cik. Memang tak boleh. Tak boleh, Cik. Memang tak boleh. Memang tak dibenarkan. Inilah yang paling aku risaukan. Bergaduh adik-beradik. Semua duit aku dan duit Tapah. Tak buat appointment, masuk pejabat saya, tanya tentang harta papa saya. Cik Ben kena buat laporan polis mengatakan geran asal tu hilang. Nora ni arwah yang dah anggap macam anak sendiri. Kita semua tak boleh petikai. Dia ada bahagian dia. Kalau kau tak puas hati, tu kau begitu. Pesuruh je sumpah. Berkenaan dengan mak tiri saya tu, boleh ke saya buat report? Mak tiri tu report untuk apa? Kau jaga sikit mulut kau, Kau ingat aku tak perlu hidup? Jadi adik-beradik puan kena bersetuju. Adakah mereka bersetuju untuk dibahagikan sama rata? Balul, kau nak sama rata pun perlu ke nak tukar nama? Kau dah tipu dah ni. Kau percayakan dia, kenapa? Dah sampai masanya aku buat apa yang patut aku buat. Mana ada? Saya tak beli tanah. Saya beli kuda aja. Mana ada tanah saya beli? Siapa ni? Saya tak kenal.